Ramai orang tanya saya kenapa Bursa ni mahal sikit dari EV lain. Sini saya nak tanya balik korang beli motor ni untuk siapa sebenarnya? Kalau untuk sendiri, mungkin kita boleh bincang pasal harga, okey? Tapi kalau yang nak tungkang hari-hari tu adalah isteri, suami atau anak kita, sanggup ke kita bergila pasal duit? Sebab tu berusaha tak guna bateri tangkap muat, okey? Bateri tu jantung EV. So jadi kita pakai grade premium yang paling stabil. Bukan nak tunjuk hebat guys, okey? Tapi nak beli ketenangan hati untuk korang yang tunggu kat rumah punya lah, okey? So bila hari hujan lambat atau orang balik kerja lewat malam, kita tahu motor ni takkan buat hal atau tiba-tiba mati kat tepi jalan sungai lah, okey? Bang boleh cari tapi keselamatan orang tersayang tak ada garang ganti lah. Kalau korang pun berminat nak tahu lebih lanjut pasal Bursa ni, komen saya nak kat bawah atau terus inbox saya. See you guys.